Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Embun pagi di hujung rumput, menari lembut di sapa bayu. Salam hormat sebagai penyambut, moga ukhuwat bertambah padu. Nama diberi Nur Fatanina Hadirah binti Muhammad Asri dan berusia 14 tahun. Saya merupakan anak didik SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1 yang terletak di Tanah Merah, Kelantan. Kod sekolah saya ialah DEE 5324. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa saya dengan membaca buku cerita. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk menceritakan tentang buku cerita yang pernah saya baca yang berjudul Teka-teki Permainan Penyamar. Novel hasil karya Zura Anwar ini sangat menarik kerana mempunyai unsur-unsur misteri dan juga thriller. Novel terbitan Mahakarya ini diterbitkan pada tahun 2023. Novel ini setebal 298 halaman dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 30 bab. Ayuh bersama saya, kita menerokai tentang buku ini dengan lebih terperinci lagi. Novel ini menceritakan tentang 5 orang individu yang bernama Rico, Abel, Julie, Maria dan juga Aisyah yang tidak mengenali antara satu sama lain mendapati satu jemputan misteri untuk menyertai sebuah permainan rahsia dengan hadiah lumayan berjumlah RM1 juta. Oleh disebabkan masalah kehidupan mereka bersetuju untuk menyertai permainan penyamar dengan bersama 5 orang pemain lain yang bernama Iqbal, Jamie, Ikin dan juga Amy untuk memenangi hadiah itu. Mereka semua dibawa ke lokasi sebuah sekolah sebagai lokasi mereka bermula bermain. Mereka perlu menghabiskan misi sebelum masa yang diberikan tamat. Namun tanpa disangka, tapak sekolah menjadi tempat pertumpahan darah. Terdapat seorang penyamar di dalam kalangan mereka yang cuba untuk membunuh mereka semua. Tugas penyamar ialah untuk membunuh semua pemain lain untuk mendapatkan wang itu secara membunuh. Manakala para pemain perlu meneka identiti penyamar dengan mencari maklumat tentang identiti penyamar untuk menyelamatkan diri. Terdapat juga beberapa dalam novel ini terdapat perkara yang menarik seperti plot twist yang agak mengejutkan dan konsep seperti permainan Among Us dan drama series Korea Selatan iaitu Squid Game yang hangat dikatakan di satu dunia. Terdapat juga beberapa pengajaran yang boleh kita ambil sebagai iktibar. Antaranya ialah kita hendaklah jangan menilai seseorang dari rupa luarannya. Contohnya, watak penyamar dalam cerita mengajar kita bahawa seseorang itu mungkin menyembunyikan niat sebenar walaupun kelihatan biasa saja. Salah satu pengajaran yang ditekankan ialah penyamar ialah watak yang paling tidak jangka, tetapi wang boleh menukar segala-galanya. Kesimpulannya, novel ini menyampaikan pesanan-pesanan penting seperti berhati-hati dengan penampilan orang, pentingnya ketelitian dan pemikiran rasional dalam membuat keputusan serta amaran tentang bagaimana wang boleh memperdaya moral seseorang ini. Novel ini sangat sesuai untuk remaja-remaja yang suka novel bergenre misteri dan thriller. Saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.